orang perempuan kena belajar masak. Kalau tak, dah besar nanti jadi apa kat rumah sendiri. Adam dan Hawa TV. Happy go lucky. Video sebelum ni Adam dah masak kentang goreng crispy. Jadi hari ni pula Hawa nak masak yong tahu. Kalau korang belum tengok video Adam masak kentang, korang boleh tengok video sebelum ni. Terima kasih kepada yang sentiasa menonton video Adam dan Hawa. Semoga korang dimurahkan rezeki, insya-Allah. Pada korang yang baru menonton, selamat datang diucapkan. Okey, jom kita mula masak. Sebelum tu, Hawa nak tunjuk bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, fish cake dan fish ball. Yang kedua, meat seafood. Yang ketiga, gegulung ikan panggang dan ketam. Yang keempat, sayur kangkung yang telah disiang. Yang kelima, sayur brokoli. Yang keenam, lobak masin. Yang ketujuh, sayur salad. Yang ke-8, sedikit garam. Tidak lupa Maggi cukup rasa. Dan cube pati ayam Maggi. Jom kita mula masak. Yang pertama, kita panaskan air dulu. Okey, sekarang air dah mendidih. Mula-mula kita masukkan cube pati ayam. Oh, panas. Lepas tu 2 sudu garam. Dan Maggi secukup rasa 2 sudu. Dan godak je sampai sebati. Lepas dah sebati, kita masukkan lobak masin. Lepas tu fish cake dan fish ball. Meat seafood. Lepas tu gegulung ikan panggang dan ketam. Okey, kita tunggu dia masak 5 minit. A few moments later. Okey, sekarang dah masak. Baru kita masukkan sayur-sayur tadi. Okey, kita gaul-gaul sikit. Okey, sekarang dah masak. Kita matikan api. Okey, dah siap. Kita orang nak makan. Tukang buat nanti dulu. Tukang buat dulu. Kita nak rasa yang ni. Pandai juga awak masak Biasalah. Tengok siapa ni. Perempuan ni. Orang perempuan kena belajar masak. Kalau tak, dah besar nanti jadi apa kat rumah ni. Nanti dah besar tak pandai masak, susah. Tak payah banyak. Okey, kita
makan dengan sos Thai. Very good. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Adam terlupa nak baca doa. Dia dengar hawa baca baru nak dengar. Kita rasa ni. Sedap. Ha. Nak cap. Enggak. Kita makan ikan panggang. Panggang. Enak. So yummy. Kak, Saya lupa pula ada salad. kita orang buat ulam. Sedap. Hijau dengan sos Thai. Sedap. Adam tengah balut ni salad ni yang bola. Bola ikan. Mantap. Okey kawan-kawan, sampai di sini saja video kita orang kali ini. Harap-harap korang terhibur dengan video kita orang. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng di bawah untuk mendapatkan notification video kita orang yang baru. Bye. Bye. Hashtag kita jaga kita. Sekian, terima kasih.